Okay, kita akan pergi ke telaga insyaAllah. Subhanallah, saya first time. Dan dikatakan ini baru akhir-akhir ini saja Kerajaan Arab Saudi siapkan tempat kemudahan untuk kita menikmati Telaga Rauha. Memang keluar. Subhanallah, memang keluar airnya. Dan air ni ya Allah sejuk di tengah padang pasir yang panas ni. Masya Allah, kita boleh tengok sumber airnya, telaga tengah tu. Ini adalah telaga ataupun perigi sumber air yang Nabi sendiri minum dengan para sahabat rombongan tentera Perang Badar. Berhenti bermalam di sini pada malam kelima perjalanan. 10 Ramadan bermula sampai sini lebih kurang 15 Ramadan. Dan di sini dipindahkan Masjid Rauha. Telaga Rauha maksudnya damai, tenang. Masya Allah. Okey, kita boleh tengok sikit ni. Okey, kita dengar penjelasan Ustaz Farid. Okey. Okey, sekarang kita berada di Telaga Rauha. Kita tengok di sini dia tulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris mengenai fakta Telaga Rauha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berehat di sini dan hantar pulang sebahagian ke Madinah. Sebab apa? Sebab ada sahabat-sahabat yang tak larat nak teruskan. Sakit. Kenapa? Sebab Nabi berpulang Ramadan. Lepas tu mungkin tua dan ada yang tidak mengambil rukhsah yang mana Nabi dah bagi tahu supaya berbuka kita musafir. Jadi ini juga antara rukhsah kita orang bermusafir ke dalam bulan Ramadan, kita boleh berbuka. Betul. Okey, jadi di sini tempatnya dan Nabi di dalam sesetengah pendapat Nabi marah pada sahabat yang tak berbuka. Ya, faham. Okay. Jadi kita tengok ni telaga dia. Telaga Rauha yang telah dibaik pulih, yang telah direnovate. Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, sekarang saya sedang berada di Bi'ru Syifa. Biasa dengar kan? Memang ini adalah salah satu pendapat yang agak lemah, tapi ada je mereka yang ambil ikhtiar melalui telaga ataupun Bi'ru Syifa. Dikatakan Bi'ru Syifa ini adalah telaga yang Nabi pernah ludah. Nabi pernah ludah, sebab itu dinamakan telaga syifa, penyembuhan. Kerana kita tahu ludahan Nabi itu ada barakah, ada mukjizat. Jadi Masya Allah, Bi'ru Syifa ini juga adalah salah satu tempat Nabi singgah dalam perjalanan menuju kepada. Okey, Ustaz Farid, ada apa-apa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dikenali dengan Telaga Syifa kerana dikatakan air daripada telaga ini dapat bagi kesembuhan kepada orang yang berhajat. Namun kita kena ingat yang bagi kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kenapa diceritakan mengenai peristiwa Nabi ludah? Okey, dia setiap tempat Nabi singgah, jika ada telaga, Nabi akan berwudu. Jadi apabila Nabi berkumur tu, air daripada kumuran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagiannya terjatuh dalam telaga ini. Itu kita nak kata lebih halus dari sudut kita nak bagi tahu Nabi ludah dan Nabi buat sekian-sekian. Okey, jadi insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala bagikan kita kesembuhan daripada segala penyakit insya-Allah.